Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ni bertemu lagi di dalam siri Da'i Basanayan. Kali ini macam biasa, yang depan ini juga barisannya juga iaitu Ustaz Muzaffar dan saya sendiri Haziq, yang mana edisi kali ini apa Ustaz? Apa yang akan dicakapkan? Apa yang dicakapkan lah. Rasa-rasanya kita ni akan membuat ibadah korban. InsyaAllah. So, dari lamanya, insyaAllah kita ni akan masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, iaitu bulan di mana kita ni melakukan salah satu amalan yang masyhur dibuat, iaitu ibadah korban. Okey Ustaz, dalam cerita di dalam bulan Zulhijjah ni, apa sebenarnya yang ada di dalam bulan Zulhijjah ni? Walaupun kita ni tahu dalam bulan ini bulan ibadah kurban, apa ada di dalam bulan itu Ustaz? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Zika. Jadi kita ni akan masuk sudah dalam bulan Zulhijjah. Dan bagi yang melihat dalam bulan Zulhijjah sendiri, terdapat dua ibadah agung yang kita ni buat di dalam bulan Zulhijjah. Serta bulan Zulhijjah ni ia bulan yang besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada amalan yang lebih baik yang dilakukan berbanding 10 hari dalam bulan Zulhijjah ni, 10 hari yang pertama. Jadi para sahabat bertanya, adakah itu termasuk jihad? Sebab kita tahu jihad ni perkara yang ibadah yang agung juga, jihad di jalan Allah tu bah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya, indah juga jihad. Artinya jihad pun indah boleh melawan ibadah yang dibuat dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kecuali kata Rasulullah, mereka yang keluar daripada rumah mereka dengan nyawa dan harta dan indah balik-balik. Artinya mati di syahid di jalan Allah Ta'ala. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadinya dalam bulan Zulhijjah, kenapa ya bulan yang agung? Pasalnya ada dua perkara yang ibadah yang besar. Pertama sekali ada haji. Kita tahu orang naik haji bila bulannya bulan Zulhijjah. Dan mungkin kalau jemaah-jemaah dan negara kita ni sebelum Zulhijjah sudah bisa pergi. Zulkaidah awal-awal bulan dah dorang pergi. Dan yang kedua, bagi yang indah berpeluang untuk menunaikan fardu haji, ibadah yang kedua adalah ibadah korban. Ibadah korban semasa hari raya Aidil Adha. Bila waktunya selepas menunaikan sembahyang sunat raya dan selepas khutbah raya, dua khutbah tu. Lepas satu habis, keluar masjid, boleh sudah kita ni melakukan ibadah korban. 10, 11, 12 dan 13. Masya-Allah Ustaz. Artinya apa yang disampaikan oleh Ustaz Muzaffar itu tadi sebenarnya itu sudah tu di dalam bulan Zulhijjah. Ia ada dua, satu haji, satu korban. Kalau yang ada yang tidak mampu, kurang mampu untuk menunaikan fardu haji itu, ada lagi satu, janganlah bersedih. Pasal ibadah ni pun sebenarnya indah semua orang dapat buat juga. Tapi ia indah bukan juga indah macam haji tu Ustaz. Haji tu kita ni pun tahu sudah harganya pun macam mana juga. Lurus. Ya memang kita ni semua mesti melakukan fardu. Tapinya ia fardu kalau berkemampuan. Ada orang yang dah berkemampuan awalan ni untuk naik haji. Mungkin tahun ni dah dapat naik haji. Tak apa-apa. Kita ni boleh melakukannya ibadah korban. Tapi masih lagi juga meletakkan niat untuk ibadah haji itu juga niat dan juga usaha, misalnya menabungkan sebagainya. Insya-Allah. Itulah
yang sebenarnya yang ada di dalam bulan Zulhijjah.